Kumpul emas ni berbeza dengan kumpul duit. Kumpul duit ada dua kemungkinan. Pertama, nilainya susut disebabkan inflasi. Kedua, angkanya susut disebabkan diri sendiri, iaitu kita korek balik tabung. Berbeza dengan kumpul emas sebab kita akan nampak angka yang sedikit. Contohnya, emas 50 gram ini hanya ada dua angka, iaitu 5 dan 0. Sedangkan jika ditukar jadi duit, nilainya bertukar menjadi 5 angka, iaitu lebih RM27,000 sekarang. Fitrah manusia bila nampak angka yang banyak akan merasa nak berbelanja. Korek sikit demi sedikit sampai akhirnya tabungan pun habis. Inilah jawapan kenapa saya dan ramai lagi telah berjaya menabung untuk masa depan menggunakan kaedah tabungan emas berbanding dengan tabungan duit. Jadi, jika kita bekerja bertahun-tahun tapi tabungan masih kosong, maka kita wajib ubah dan cuba menabung dalam bentuk emas. Emas bukan saja kalis boros tetapi menjaga nilai simpanan jangka panjang kita daripada susut kerana inflasi. Bagi tuan-puan yang berminat nak menabung emas seperti ini, boleh klik profil daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing sebaiknya.